bagi yang masih berkira-kira untuk alihkan sebahagian simpanan jangka masa panjang kepada emas, tuan-puan boleh tonton dan save video ni untuk rujukan pada masa akan datang. Okey, ASB sudah mengumumkan kadar keuntungan ataupun dividen untuk tahun 2024 sebanyak 5.75%. Okey, jom kita semak berapa kadar keuntungan simpanan emas untuk tahun 2024. Pada 1 hari bulan Januari 2024, harga emas RM331 untuk 1 gram. Okey, pada 31 hari bulan 12 2024 pula harga emas telah mencecah kepada 406 untuk 1 gram. So, untuk kiraan keuntungan emas tahun 2024 telah mencecah kepada 22%. Okey, jika kita mengambil kira harga jualan balik dan spread public gold sebanyak 9%, emas masih lagi memberikan keuntungan sekitar 13%. Okay, setelah mengambil kira keuntungan emas, sudah tiba masanya untuk tuan-puan alihkan sebahagian duit simpanan tuan-puan daripada ASB ataupun tabung haji bagi kegunaan 2 tahunan ke atas ke dalam bentuk simpanan emas. Bagi yang berminat untuk mulakan tabungan emas, tuan-puan boleh daftar akaun secara percuma dengan cara rujuk pada pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun secara percuma, ataupun tuan-puan klik saja link saya di profil untuk saya bantu sebaiknya.